Alright geng, Assalamualaikum semua. Bang. Okay, so hari ni baru pukul 4 aku dah turun dekat spot. So aku akan try dekat spot ni. Hari ni aku dengan anak buah aku, okay, si Haziq. So disebabkan semalam view agak rancak, so hari ni kita turun lagi. So yang mana baru singgah channel YouTube aku, Newcaster, so selamat datang aku ucapkan. Okay, hampa jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng. Okay, tanda hampa support aku. Sejam lah tanpa buang masa, kita terus mancing lah. Okay, jom hampa layan video aku sampai habis. Let's go. Disebabkan dulu aku pernah mancing dekat sini, dia rancak makan dalam lah. So hari ni aku akan try SP. Ni bekas aku mancing semalam ni. So frog ni kita buang dulu. Try pakai SP. Tapi aku pakai SP pun SP murah-murah ya. Haziq nak ambil setup hang ni. Mana SP tadi Zik? Ni. So aku pakai SP tak ada brand pun, China punya. Cuma yang ni dia double hook. Dia ada hook depan dan belakang. Dia ada hook dekat ekor. Buat. Try. Yang ni aku pakai 3.5 gram. So jomlah. Haziq, lagi ambil SP tau. Okay, kita try main dalam tengok. Tengok kalau ada yang ambil lah. Okay, so untuk setup aku hari ni, aku gunakan rod baru daripada Tachi. Yang ni rod Gomodo. Dia punya poundage 512 lb. Aku pair dengan reel size 1500 daripada sisa repeater. So jom. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tengok ada yang sambut tak. Ya, aku baru perasan ada makcik tu mengai kat situ. First cast tak ada yang ambil. Second cast of the day. Layan-layan lah, cari selalu dia bawah-bawah sama ni dah ada. Cuma kena rajin pujuk lah. Casting je. InsyaAllah ada tu. Okay guys, tadi tak makan langsung. Kita tukar spot, kita tukar setup. Tapi masih pakai SP kok. Cuma kita pakai setup lain. Kita pakai BC kok. So jom kita tengok kat sini ada ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Zik, nak main bulan try pakai bulu tu. Ha? Bulu. Ada bulu lambat tu. Strike lah? Ha? Strike lah? Bulan lah tu. Tak lompat pun. Tak lompat pun. Ha? One. Bulan lah. Oh, bulan saya. Ush. Yo guys. Bulan. Oh, sedap lah main besar-besar ni. Baik lah Zik. Tak kumpau. Oi. Padu. Tak kumpau. Tak kumpau. Tak mana. Depan tu nampak. Tapi yang ni kecil.
Mana api haruan ni? Kena pun. Itu pun curut dah. Ya. Comel. Kena mata lah weh. Dekat depan tu aku nampak. Weh, ada anak-anak. Haziq! Haziq! Oi Haziq! Haziq! Ada anak, ada anak. Ada anak, ada anak. Ada anak guys. Bismillah. Weh, kita try, kita try. Tu anak. Allah. Cak Aziz. Oh, dia ada anak tadi lah, dia nak biru sanggup pelepah tu. Anak bukan tu? Anak tu. Anak kan? Dia nampak ni buih-buih banyak ni. Kalau mak sekarang dah ambil lah. Tak tahulah ada ibu ke tak ada ibu. Apa punya? Ha? Buang rata-rata. Tak ada ibu dah koi. Ya Allah. Mari makan. Strike. Allah, lucu. Aduh. Ada ibu Oh Allah, lucu. Astaghfirullahalazim. Lucu guys. Besar ke ibu dia tadi? Besar. Yang macam cik yang dapat yang mati dalam pecah. Weh, ada saiz ke ah? 1 kilo ke ah? Ya Allah. Jadi mak dia dah. Dia mau ambil ke tak mau dah tu. Oh. Weh, tapi ada ibu pun dia pecah dua. Anak leleng ke? Nak lain-lain. Mana safrak merah? Kita ambil je. Aduh. Alhamdulillah. Ronda ke. Nampak long-long sawit ni. So boleh lah kita try tengok, mana tahu ada kan. Cuba. Jom. Let's go. Dengar?
Memang ada orang mancing kot. Rondo maghrib. Tak ada. Ada sekok ya. Ada mama pun lucu. Tak apalah, okay. So, apa jangan lupa support, like, comment, share. Jangan lupa subscribe tekan butang lonceng. So, kita jumpa di next content. Bye-bye.